benarkah berkorban seekor kambing lebih afdal daripada seekor lembu? Apa dalilnya? Kita kata korban ni dengan kambing sama ada lebih afdal tak lebih afdal, yang penting korban dengan kambing. Korban pula, akikah dengan kambing. Akikah dengan kambing. Korban ni semua boleh. Nabi korban dengan kambing, unta pun dia buat, hak tu tak kisah-kisah. Tapi akikah, soalan ni adalah akikah. Akikah yang ada dalam hadis ialah kambing. Untuk budak lelaki syatan, 2 ekor kambing. Budak perempuan syat, 1 ekor kambing. Kalau tak mampu ada hadis lain, sakok budak lelaki seekor kambing pun sah, memadai. Dan tak ada riwayat dalam hadis bahawasanya untuk korban ni, untuk akikah ni, untuk akikah bukan korban, untuk akikah ni dibuat selain daripada kambing. Maka berpadalah, kekallah yang asal, lebih baik dalam hal ini. Ada orang buat lembu juga apa, wallahu taala alam, tapi yang asalnya adalah kambing.